Okay, Assalamualaikum. Salam sejahtera guys. Kita jumpa lagi dalam vlog 1QC Fishing. Hari ni aku turun mancing guys. Sekarang aku berada dekat Kuala Masai. Ni, tapi aku sewa bot lagi lah. Dengan bot Spider ni, tapi bot dia yang kecil sikit lah. Sebab hari ni aku turun tak ramai. Aku turun berdua dengan Master Patrick. Asak power. Ada apa nak cakap Master? Semoga ada hasil sikit lah. Lama tak mancing. Ada gasak-gasak. Okay. Yelah guys, kita pun mancing santai ni. Sekarang ni turun lewat ni. Dah 10.30. Sebenarnya air surut ni. Kalau korang nampak, air agak surut sikit lah. Air pun baru nak gerak pasang ni, area Kuala ni. Ok lah, kita gerak, kita luncur. Jumpa kat spot nanti guys. Gasak. Ok guys, kita luncur. Okay guys, dah sampai spot yang pertama ni. Kita main betul-betul bawah kolong ni. Tengok depan ni macam ada tamban ni. Tamban tengah mengecup-kecup. Boleh cek main Apollo sekali lah. Cara setak-setak guys. Kalau ada video strike ke apa nanti aku share dengan korang guys. Korang stay tune. Okay guys, setup guna udang dah hidup first drop. First drop of the day. Ada lah. Cetek je. Tarik padu. Boleh tarik lah. Duduk luar je. Padu je main kat luar je ada barang Dah dapat lah tompel seekor. Mantap Tak adalah, nak tarik-tarik lah. Kena. Pada tarik-tarik lah, pergi kena ikan. Alamak, lepas. Sayang. Aduhai. Itulah nak tarik-tarik lah, main-main. Macam besar. Cara dia sentap tu macam kuat. Tak lekat. Try lagi.
Rasanya baru letak tau. Terus makan. Kalau rapat macam gini sedap. Ikan. Alamak. Alamak, tadi ada tanda ikan. Aduh. Ni kasih ikan ni. Harap-harap ikan lah. Betul. Alamak. Apa lepas Lepas nampak ke atas. Dia pula kapal perang lalu. Tukar lagi. Guys, kapal perang US lalu. Ada helikopter. Siap lambai. Mantap Joran pula kena makan. Makan. Pegang je tak ada. Bisa. Kena. Waduh. Finally. Beli awal lah Pat. Beli awal. Pakai main tengah pun malas. Kita main pot aku yang creasy tu pun tak ada barang. Kena nak buat main kena ikan syakap ni. Buat. Ni apa? Udang hidup tau. Naik tompel. Mantap. Baru sembang-sembang tadi. Sembang naik seekor. Ada lesen sisik. Kena? Dah hidup Mantap lawan tu. Nah. Kerapu mantap lah. Aduh abet. Gasan.
Paling depan ni ke? Tu ikan dia putih-putih lah. Kat semata. Okay guys, okay lah, tamat sudah sesi memancing. Tak penat sangat dah ni, dah pukul 4 petang dah ni. So malah nak buang masa, aku nak share hasil. Ni champion kita hari ni, yang paling gasak. Ni guys, ada manis-manis, boleh lepas buat lauk. Ni seko naik kerapu seko. Tu ada krisi, dia tompel. Lagi ada tak banyak lah, sikit. Macam ni lagi dia lama. Ni je. Ni je guys, rezeki hari ni. Ada yang putus, ada yang, tapi memang agak payah sikit lah. Ok lah, itulah rezeki hari ni. Ok, macam biasa, jangan lupa like, share dan subscribe. Assalamualaikum. Jumpa lagi pada episod akan datang. Bye bye. Biasa.